MIC PON masuk PN akan jadi tidak relevan. Siapakah kita untuk mempersoalkannya? Itulah berita tentang Parti Kongres India Malaysia atau MIC yang memohon masuk Perikatan Nasional sebagai rakan komponen. Walaupun langkah ini sudah dijangka oleh ramai pemimpin politik, yang menghairankan ialah muncul penganalisis pihak bertauliah yang mengeluarkan pelbagai kenyataan. Kenyataan mereka membawa satu kesimpulan, iaitu MIC akan menjadi tidak relevan kerana hilang pengaruh yang pernah ada pada mereka sekian lama. Kita tidak berada dalam parti itu. Kita tak tahu cabaran yang mereka hadapi selepas kejatuhan Barisan Nasional pada 2018. Kita juga tidak berada dalam mesyuarat mereka. Kita hanya melihat dari luar. Ramai pula bertindak seperti pakar politik tetapi sebenarnya tidak mempunyai apa-apa maklumat dalaman. Lebih baik beri pandangan yang membina. Jika tiada nilai tambah, lebih baik diam. Ramai penyokong parti pun bersikap lantang sehingga lupa diri. Bila keadaan berbalik kepada mereka, barulah terasa panasnya. Biarkan MIC membuat keputusan sendiri. Doakan yang terbaik untuk mereka. Keputusan itu perjalanan politik mereka, sama seperti anda memilih arah hidup anda. Dinamika politik Malaysia sentiasa berubah. Sama ada langkah mereka menjadikan mereka relevan atau tidak, itu bukan hak kita untuk tentukan. Jika ada parti yang lantang bercakap tentang rasuah pun boleh menerima individu yang mempunyai kes, tiada sebab untuk mempertikaikan keputusan MIC untuk menyertai PN.